So hello guys, nanti kita buat intro. So now is 4:14 AM. So we're gonna go to KLIA. Check it out. So kita nak pergi mana? Kita akan tunggu. Okay. Hello guys, so we are already checking our bag. Dia check bag. Dia scan, dia scan bag. Bag kita bawa. Macam kita tangga, buat tangga dari pinggang. Jam duduk tu. Hari dia macam tu ya? Dia cangkut tu. Dah sampai dah, perasaan happy. Bulan 7 saya ada datang tapi tak turun sini juga, turun sana juga. Sana juga. Sebab saya dah pergi hari tu. Dah pergi dah atas bawah saya sudah pergi pusing habis. Pusing. Saya nak pergi bawah tempat lain. Nanti kita bincang nanti kan. Halangan di sini kan. Apa? Accident kurang berlaku kan sebab orang ramai macam ni tak ada apa-apa. Ya. Ini nombor 1. Ketiga tu nombor 1. Okay, so we just arrived at this hotel, Millennium Hotel. So this is the view. Wah, ini ke kota Jakarta. So this is our room tour. Untuk katil, toilet di sana. Lagi jauh. Tak boleh buka. Kenapa tak boleh buka? Belum buka ketat sangat. Ada. Aku rasa dia kena guna. Let me try. Dia kena macam lain lah. I don't know. Hatinya yang minum. Dia kena tarik kan? Ya. Jangan minum. Jangan minum dah ni. Atas dulu. Thank you. Bawa kali kat aku. Hah? So guys, ni after kita orang dekat, I don't know lah kat mana. Oh, I think kita orang kat Sarimah. Dalam Sarimah ni dia macam ada jual macam traditional punya item, Indonesian punya. Like macam tingkat satu baju perempuan, baju batik-batik ke, traditional baju kebaya dia. Macam tingkat dua part lelaki, kain ke kemeja. Lepas tu ada macam craft-craft, like that lah. So tadi kita orang makan, sedap. Ada satu restoran tu, sedap lah juga. Okay lah, saja so far update hari pertama kot. Tengok dulu apa yang tambah lagi.
Sini ni. Oh, Monumen. monumen sampai Soekarno. Ya, Pancoran namanya. Sedang Ya. sama apa ni? Lagi apa? Lagi di sawah. Ya. Tanam. So now we are day 2 near Bandung. So this is a floating market I think. Cantik kan? Dia macam satu tempat yang ada semua benda. Tengok tak keliling. Betul tak ya? So this is the floating market I think. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Di sini saya ada perjalanan Jepun tu. Itu. So hello guys, now we are on the way to kita nak naik the rainbow slide. Nampak ni cantik gini. Oh, ni macam lebih kurang Cameron I think. I think the suhu is 24 Celsius. Penat eh? So guys, kita orang dah beli tiket untuk rainbow slide ni. Jom kita orang akan review sekejap lagi. Tinggi juga rainbow slide ni I think. This is the slide guys. Yes, look. Sangat menakutkan. Guys, kita orang dah naik dah. Dah tahu mana tu. Oh, dia sangatlah laju waktu first tu. Sangat. Terus sekarang kita orang nak tangkap gambar. Jom. Dia macam dekat ala-ala Cameron. Jom. Macam ni. Cantik kan? Boleh lah, cantik lah cakap. So, tempat kat sini sejuk. Dia tak ada sejuk sangat macam Cameron. Dia suhu kat sini 23, 24 macam tu. Sejuk juga berangin. Fatin, apa perasaan anda menaiki slide? Rainbow slide? Menakutkan. Tapi tak menyesal pun sebab murah je RM30,000. Dalam RM7.81. Berapa ni? Ha? RM7.81. RM7.81. Ada satu penumpang. Keliling sudah dibuat lah. Orang banyak tengok di sini. Ni belum mula lagi orang dah ada. Ada latihan gladi resik. Sebelah kanan itu. Sebelah kanan itu lah. Itu gladi resik tu. Oh, hari ni dibuat latihan nanti yang sebenarnya okey. Malam.
susah. Ya, saya tahu, saya tahu. Oh, sini pun ada pertunjukan malam ni. Ada di ntar malam di sini. Oh, dia sudah ada pasang ni. Udah mulai. Mulai. Oh, dia ada konser. Truk. Ya, dia risau-risau. Ada requestan dari Dito April Sobatgen dari Jatiwarna. Apa? Banyak yang tonggas beratnya ni. Berpower ke? Macam ni. Hebatnya motor ni. Cek apa? Kenapa banyak dua ini? Tapi pembelanjanya 555 ada lagi atau ini saja? Padahal Bisa dapat klaim dokumen VA. Nanti mau. So guys, this is our last day here. So we are going to check out. Bye. Masuk. Bye. Radio Republik Malaysia RRI kalau Malaysia disebut RRI. Awak sebut Tanjung Priok di mana? Pasal ni Tanjung Priok. Pulau yang Oh dia Tanjung Priok tu pulau. enggak Tanjung Priok. Kita tengok rumput ni. Pantai kita kan.
Mana matahari ni? Jalan lah. Ini air dia. Ni tu lah. Boleh ayam ni. Dia kangkung. Kita dah nak kita dah nak apa tu? Check in untuk balik guys. Hello guys, kita nak balik dah to Malaysia again. Malaysia again, Malaysia back. Dia tunggu kita kan? Lawa-lawa je. Duduk.